akan menyampaikan sebuah sketsa yang bertajuk Mencari Kiblat yang Sebenar. Mempersilakan. Pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Ajlan datang untuk mencari guru agama, untuk mendalami ilmu agama. Tiba-tiba dia terserempak dengan seorang. Lalu waduh rebus, macam ada masalah ya. Oh, ada masalah kan? Masalah kan? Dari mana nak saya tegur di mana kita ni? Dekat mic ya. Apa dia? Cari kiblat sebenar. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dengan ayat kita semua patut bersyukur sebab kita dalam majlis ilmu yang sangat mulia, sangat berkah. Sebab apa? Sebab dalam kita punya majlis ilmu ni banyak malaikat cuma kita je tak nampak. Selepas tu, saya awak patut bersyukur juga sebab saya awak dapat bimbing majlis saya ni baik, saya ni alim. Pakai setiap mana saya bimbing jumpa Tuhan setiap mana wahyu ke saya sebab kata saya awak. Sepanjang kita duduk dalam bulan Ustaz, beberapa hari kita rasa was-was dengan Ustaz. Ustaz yang mana benda-benda gini ada betul cari semua. Macam mana ayat tadi? Anda ni setiap mana jumpa dengan Tuhan, setiap mana Tuhan wahyukan. Dan wahyu mula-mula sekali yang dapat kita sembahyang ni dulu niat dah. Sekadar niat settle kita punya satu sembahyang. Tahu pula kau. Ada bini tak ajak kita bertuik boleh. Mula tu bingung mula. Mula tu bingung ruginya mu kisah. Okey. Lalu ada pun pergi ke masjid terdekatan untuk meminta bantuan. Ustaz kita minta. Apa tu? Ada masalah apa ni? Ustaz, kamu sebelum pokoknya nak ajak kau sini. Solat, kau dah pergi ya Ustaz? Astaghfirullahalazim. Tak apa. Anda bukan lagi saya. Jangan terakhir cakap. Kemudian para jemaah masjid pergi ke tempat pengajian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kau, anak dengar hantar ngajar maya tu bukan niat dah, kira beres. Betul dah. Tak apa silap situ. Astaghfirullahalazim. Anda dapat ilmu yang mana? Maya makan niat saja ni. Tinggi sangat kau ilmu hantar sampai mana ustaz tu. Sama dia bukan seperti masa dulu kan? Suka. Ya Allah, ada orang yang bawa. Jadi kau anak ni boleh tunjuk. Kau anak setiap malam tu heboh wahyu kan. Lalu juga anak boleh tunjuk heboh wahyu kan. Kalau betul anta boleh tunjuk wahyu tu yang anta ke anta, terus tunjuk ke anak, lekali juga. Boleh. Ha. Cing. Jelaslah bahawasanya anda ni bingung wahyu bukan daripada Tuhan, sedangkan daripada setan. Setan anta mimpi-mimpi ke anta tu menyerupai Tuhan.
bui-bui wahyu selama ni. Sebabnya maya bakal niat saja ni tak kira lah wujud. Sebab zaman Nabi lagi siapa benda ni. Mengaku lah tu. Kalau lagu ni, lagu ni mah yang malam tu betul ya. Aku dapat wahyu setiap malam. Muka apa tahu? Boleh. Sabar. Jangan banyak. Kak. Tak dapat yang salah kita kena bawa. Kemudian penceramah sesat tersebut dibawa ke balai polis dan pengikutnya mula dibawa ke pusat pemulihan akhlak. 5 tahun berlalu sejak kejadian tersebut. Mari ajar sesat lain pun dia buat aku. 5 tahun telah berlalu sejak kejadian tersebut. Kini anda tidak menjadi pendakwah bebas dan menceramai di sekitar aktif di kawasan itu. Jadi apa kita dapat sebenarnya dapat lihat bahawa sehat gak secara Islam ni atau tidak bersama dengan ahli sunnah wal jamaah tidak patut diikut. Jadi apa yang benar saya demo tinggal pada benda kakak kembali kepada dalam pangkat dan hidup. Hadirin dan hadirat sekalian, kesimpulan yang kita dapat daripada cerita ini bahawa anak muda kini lebih memilih untuk ikut jalan yang dia diperolehi dahulu. Maksud saya begini, anak muda sekarang terikut-ikut dengan ajaran yang tidak terbukti kejian Islam. Anak muda sekarang lebih mudah disesatkan daripada anak muda zaman dahulu. Pemimpin sepatutnya menasihati golongan-golongan muda menjadi melapis generasi muda, menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Auzubillahi Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Terakhir sekali, saya ingin mengingatkan kepada penonton semua berdasarkan siasat saluran yang kami persembahkan sebentar tadi. Ia tidak menjadi mustahil untuk terjadi suatu hari nanti. Ingatlah bahawa kita adalah pemimpin di masa depan. Kita dipimpin untuk memimpin. Sekian daripada